أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 235, keratan yang kedua. Yang mana keratan yang pertama kita baca pada pagi kemarin, cerita orang duk nak menikah dengan orang bujang. Orang bujang yang lelaki mati ataupun orang bujang yang telah dicerai oleh suami dia. Lalu Tuhan banyak mari kepada kita tak berdosa kalau ni kita ni duk kena kepada orang bujang tadi. Kalau kita ni nak dia, nak patu nak min nak oyak dia tahu, tapi dengan syarat kalau orang tina tu duduk dalam endah lagi, dia tak ada oyak secara terus terang. Kita menikah dua, untuk lelaki mati dah, menikah dua pula. Kau duduk dalam endah lagi, sesiapa yang duduk mina orang tina secara terus terang lagu tu berdosa. Berdosa ni, ingat berdosa. Tapi dia boleh buat dengan cara royak secara sidik-sidik. Kalau sidik tak apa, sidik tak apa, lepas pada ni tak apalah. Ada orang tu nak cara demo untuk lelaki dadak dah, sidik. Kalau sidik tu tak apa, saya kata. Ataupun simpan dalam hati, mulut kena dia simpan dalam hati. Dia ni duk ada endah lagi ni, kena dia duk nak jadi bini aku. Kalau lagu ni tak apa. Tapi kalau gini cuk selalu tu tak boleh. Atau okey goyak dia tu habis hendak kita nikah aku, kalau lagu tu berdosa. Sebab tu Tuhan beri kita ni peluang kepada orang jantan ni duk nak kepada orang-orang tina, hak lelaki, orang-orang bujang ni, kalau duk nak simpan dalam hati ataupun royak secara sini-sini tak terus terang sangat. Kerana Tuhan tahu orang yang duk kena kepada seseorang tu, dia akan ingat ke dia tu, nak anak ke dia tu. Begitu juga ia larang kita pergi buat janji dengan dia secara senyap-senyap. Waktu minta ramah-ramah ni senyap-senyap. Senyap-senyap dikecek dengan dia duduk dalam dah. Koyak aku ni duk kena kemuk sama seorang. Hingga sampai berlakunya perzinayan, benda yang fahish yang dia buat. Orang lain tak tahu dia ada buat lagu tu, itu dosa besar pula. Kecuali Tuhan kata illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali mungkin goyak cara sini-sini yang tidak menyinggung perasaan, yang tidak memberi harapan sangatlah kepada orang yang dengar tu. Kalau lagu tu tak apa. Sama dengan tu pula, kamu nak kita baca kemarin tadi keratan yang pertama, keratan yang kedua Tuhan berfirman wala ta'zimu uqdatan nikah, dan janganlah kamu tekak mana tetap. Janganlah kamu berazam ataupun tetap untuk nak akad nikah juga. Nak nikah juga dengan hak orang bujang tu. Nak menikah bila? Nak menikah dalam iddah. Dia nak menikah dalam iddah. Kalau dia gila sangat ni, dia nak sangat ni, nak nikah belah-belah mana pun nak nikah. Jangan dia buat lagu tu. Tuhan kata hatta yablughal kitabu ajalah,
sehinggalah habis hendak dia dulu. Ya bulughul kitab sini makna dia nya hingga putus ataupun habis hendak. Ya bulughul kitab. Hak Tuhan tetap ajar dia, hak Tuhan tetap masa dia retina ni kena duduk dalam edah banyak ni. Dan hak kita baca mari dah. Kalau tu lelaki mati ni 3-4 bulan 10 hari. Jadi celah-celah tu jangan dia kata nak menikah lah. Kalau nak menikah, kalau kata menikah orang tina dalam edah ni parah rupanya. Kalau ikut apa yang difatwa oleh Umar Ibn Khattab, mung tak boleh menikah. Ku tak boleh menikah dah mung luar ni sampai bila-bila tak boleh. Kacau langgar juga. Allah kacau langgar perintah Allah. Orang duduk dalam edah bukan tidak menikah lagi. Umar biasa berlaku pada masa sahabat itu. Umar cerah dua tu. Dia tak kata dia tu menikah dah, tak nak cerah. Dia becek tu Umar lagi mu tak boleh menikah dua ni sampai ke bila-bila. Bagaimana kita cerita kemarin. Tapi kita tu sampai Sayyidina Ali hukum tak serupa pula dengan Sayyidina Umar. Tak serupa. Sayyidina Ali kata tak apalah, becek ni. Tapi hati ni kena duduk di habis edah yang hak orang mula-mula dulu. Lepas pada tu habis edah hak yang kedua ni pula. Hati kalian nak baik kaya tak sirah. Tinggal lagi kita lepas lagi. Hak Sayyidina Ali. Jadi dua sahabat ni berlainan pendapat tentang ini. Dan Tuhan banyak mari pula wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum. Dan ketahuilah bahawasanya Allah tahu apa yang ada di dalam hati-hati kamu. Mudah kena, mudah suka, mudah denok dia Tuhan tahu. Fahdharu, maka hendaklah kamu beringat. Fahdharu, beringat malah. Beringat apa? Beringat takut hidup langgar Tuhan lagi. Jangan hidup menikah dalam edah. Jangan hidup royak terus-terus masuk retina dalam edah. Royak sini-sini tak apa. Tapi kalau kena doa pelajak mu, kena doa mu hidup langgar ni, mu ingat malah. Tuhan tahu ni. Dia cerita beringat orang jantan ni. Dan ayat ni beringat pada orang jantan. Retina bersumpah juga. Bakal-bakal beringat lah. Kalau dia bujai mari kuasa bebas, orang tina kuasa bebas seolah-olahnya putus hubungan dia dengan lelaki hak dulu. Tapi ingat kata putus dah tu dia tak habiskan, dia tak putus selalu. Dia putus ada masa dia hak nak jadi putus selalu, berasal-asal sebulan, 2 bulan, 3 bulan asal tak putus pas lalu. Takut dia kata putus pas lalu, nak selalu. Ni alhamdulillah ramai-ramai kita ni pakat beringat belaka ni, hak edah tak edah ni kita pakat beringat kecuali ni ada sebelumnya orang kita ni ilmu agama tak mengaji, ilmu agama tak mengaji, nak turut hawa nafsu dan nak turut kata apa ni aku ni tak ada terikat dengan undang-undang apa, undang-undang tak salah, tak ada kira edah tak edah, nak doa ni takut boleh ke orang lain. Rela dia ni pergi menikah masuk dalam iddah. Nikah dalam iddah. Hak tu dalam iddah kau duduk dalam bini orang pun biasa ada apa ni, ada juga berlaku duduk jadi bini orang yang menikah dengan dia ni, yang menikah dengan dia tu. Kita nak panggil nikah tak boleh dah lagu tu. Dia ada jadi bini orang. Gila-gila tu menikah dengan jantan tu. Bawa cukup 4-5 hari belik dari hulu pula. Nikah hari ni pula. Jadi tu lelaki 4. Agama Islam kita tak ada. Ni nak orang masa ni tu ada. Nak cari makan belah tu, nak tupai tu. Orang nak jadi tu lelaki sebenarnya. Tu lelaki ya, hak nombor 1 nu. Kalau mau 2, nombor 3, nombor 4 ni bukan tu lelaki dah. Zina je, fahisyah, benda yang tinggi dia buat. Ini berlaku pada masa ni. Dan Tuhan ayat di hujung ayat ini wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Ketahuilah bahawasanya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyantun.
ni sifat Allah. Ya ayat banyak mana tu larang sekat. Tapi hujung ayat ni mentahulah Tuhan ni kalau buat salah, Tuhan sentiasa nak beri keampun ni, sentiasa dia ni nak maafkan kepada hamba dia yang bersalah. Naknya hak salah tu nak bersedar dan kembali kepada pakai jalan yang hak sekati. Itulah kerata yang keluar daripada ayat ni. Mudah-mudahan boleh jadi bimbing untuk kita supaya kita ikut, kita turut selamat kita dunia dan selamat kita akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdiha, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.